Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nadira, wartawan cilik TV PSS SK Batu 38. Pada hari ini, sekolah telah mengadakan majlis hatam Al-Quran dan World Quran Hour. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Zaki. Salam. Saya Ainun Nadira, wartawan cilik TV PSS SK Batu 38. Boleh saya temu ramah Tuan berkenaan majlis hari ini? Boleh. Terima kasih Tuan atas kehadiran ke majlis hatam Al-Quran and World Quran Hour hari ini. Soalan pertama, apakah pandangan Tuan berkenaan program ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menjemput dan memberi peluang untuk saya memberi ulasan. Pada pandangan saya, bagus. Al-Quran ni adalah pegangan hidup. Jadi kena amalkan, kena baca. Tapi jangan dibaca. Dah baca, kena amalkan. Dan jadikan budaya membaca Al-Quran sebagai budaya harian. Supaya kita sentiasa berada bersama Al-Quran. Sebab kalau kita mati sekalipun nanti, di dalam kubur, dia boleh menemani kita. Jadi daripada kecil ini budayakan kita membaca Al-Quran supaya nanti kita dah menjadi biasa. Biasa sentiasa akan bila kita tak baca Al-Quran kita rasa kekurangan. Baik, soalan kedua. Boleh Tuan sisipkan nasihat buat murid yang telah khatam? Alhamdulillah ya, tahun ni dikabarkan meningkat jumlah yang khatam. Jadi teruskan. Jangan khatam saja. Quran ni kena baca, hari-hari kena baca. Jangan kita bila kita dah khatam, kita tak baca Quran lagi dah. Jadi Quran tu kena baca hari-hari, walaupun satu ayat. Jadi jadikan sebagai budaya hidup kita. Apakah perasaan Puan menyaksikan anak Puan diraikan pada hari ini? Pandangan saya punya perasaan ni sangat bangga, saya gembira, seronok. Alhamdulillah anak-anak yang ada di hadapan saya ni dapat menghatam Al-Quran ya selama sebanyak 30 juzuk dan perasaan itu sangat gembira lah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan. Sama-sama. Sekarang saya bersama dengan Tuan Guru Besar SK Batu 38 Encik Muhammad Hairul Rizal bin Osman Odano. Cikgu, saya ada dua soalan. Ya Nadira. Soalan pertama, apakah pandangan cikgu berkenaan program ini? Alhamdulillah, syukur pada Allah pada hari ini 17 Mac 2026 sekolah kita berpeluang menganjurkan program khatam Al-Quran dan World Quran Hour. Secara peribadi, cikgu meletakkan program ini adalah satu program pembangunan sahsiah dan nilai anak-anak Batu 38 dan cikgu bangga kerana penglibatan anak-anak Batu 38 yang hebat dan luar jangkaan dan diharapkan anak-anak ini mendapat orang kata pahala dan juga ganjaran dari sisi Allah dan juga secara langsung dapat mendidik akhlak dan nilai anak-anak sekolah kita. Baik. Seterusnya, boleh cikgu sisipkan nasihat buat murid yang telah khatam? Baik, Nadira. Program ini sangat baik dan khusus kepada yang telah khatam Al-Quran. Nasihat saya pertama, teruskan mengulangi khatam Al-Quran bukan sekali seumur hidup. Boleh banyak kali lagi bagus. Dan kalau boleh cuba memahami apakah maksud ayat yang dia baca. Sebab kita tahu Al-Quran dalam bahasa Arab mempunyai maksudnya. Jadi kalau kita membaca dan memahami maksudnya, itu adalah lebih baik. Okey, terima kasih cikgu. Bye. Ya, terima kasih Nadira. Jumpa lagi.